Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Dr. Afif Bahardin, Ahli Dewan Negeri Taman Medan, dan juga bersama saya ni Yang Berhormat Nurul Syazwani Noh. Kita panggil dia Nurul, Puan Nurul, dan saya Dr. Afif. Kita di dalam podcast terbaru Selangor Unfiltered, No Script, No Spin, Demi Selangor. Jadi podcast ni fokusnya untuk apa, Nurul? Podcast ni adalah satu podcast inisiatif untuk kita menunjukkanlah dan membongkar apa yang terjadi sebenarnya di Selangor ni. Ya. Jadi kita punya fokus hari ini adalah untuk anak muda. Ya. Jadi podcast Selangor Unfiltered, No Script, No Spin, Demi Selangor ni kita mulakan sebagai satu langkah usaha perkongsian untuk terutamanya orang-orang Selangor. It will be Selangor centric, membincangkan pelbagai isu. Macam tadi saudari Nurul sebut, kita akan bincang tentang isu orang muda hari ini. Tetapi banyak juga kita akan kupas nanti tentang apa saja yang berkaitan dengan negeri Selangor, dari segi pembangunan, dari segi perumahan, dari segi pekerjaan, dari segi seni, budaya, dan apa juga isu-isu yang berkaitan dengan negeri Selangor. Dan kita akan jadikan platform ini sebagai platform untuk kami, sebagai contoh saya dan saudari Nurul, kita ada peranan di dalam Dewan Negeri, tapi menggunakan platform ini kita nak dengar sendiri daripada rakyat negeri Selangor, juga pandangan daripada orang-orang Selangor. Kita juga selain tu Dr. Afif nak membuka lah kalau lepas ni ada pendengar-pendengar, kalau ada any ideas or any topics yang untuk ingin kita bawa. Sebab kali ni ada perbezaan sikit. Sebab podcast ni selain pada kita bawa pada podcast kepada pendengar, kita juga kalau ada isu yang nak kita bawa ke dalam Dewan Negeri pun, insyaAllah kita akan terbuka untuk menerima apa-apa pandangan dan juga ideas daripada semua. Jadi Selangor Unfiltered, the podcast ini boleh diikuti daripada TikTok. Kita ada Selangor Unfiltered TikTok. Kita ada juga di Facebook, Instagram dan juga di YouTube. Dan email kita adalah selangorunfiltered@gmail.com. Jadi boleh suarakan pandangan, cadangan dan apa juga kritikan kalau ada untuk podcast ini, supaya kita dapat sama-sama perbaiki kedudukan podcast ini pada masa akan datang. Kebanyakan pekerjaan memerlukan pengalaman pekerjaan 3 atau 5 tahun dan sebagainya. Sebagai pada zaman sekarang ni, ramai fresh graduate yang suka untuk mendapatkan pekerjaan kerana tiada pengalaman pekerjaan. Oleh itu, sebagai anak muda, kami berharap agar banyak lagi peluang pekerjaan yang dapat diberikan kepada anak-anak muda. Saya sebagai anak muda, saya mengharapkan ada satu orang kata positif tentang ekonomi lah. Sebab anak muda ni baru nak berkembang, daripada kanak-kanak pergi ke dewasa dan juga anak muda. Anak muda ni jugalah menerjui yang akan datang, warisan ekonomi yang akan datang pelapis-pelapis. Dan saya harapkan kerajaan dapat memberi banyak lagi peluang perniagaan ataupun pekerjaan, macam peternakan, pertanian dan juga perniagaan. Dan saya harapkan orang kata kerajaan, khususnya negeri Selangor, kerana saya orang Selangor, kalau boleh syarat-syarat permohonan ataupun dana dapat dilonggarkan. Bagi saya, contoh saya adalah pengusaha kelapa tua, berjinak-jinak daripada bawah, bukan kuantiti yang banyak, kuantiti yang sikit. Tapi hasrat saya pun mahukan juga kelapa tua saya itu dijadikan santan. Maknanya santan daripada kelapa tua itu jadikan santan. Sebagai contoh, mesin saya nak beli tu harganya terlalu mahal, 3,000, 5,000, 6,000. Yang lebih kualiti berbelas ribu. Maksudnya macam mana saya nak dapatkan mesin tu? Dekat siapa saya nak mengadu? Kalau kita nak buat loan, yalah, mungkin bank statement tu tidak, orang kata, begitu cantik. Sebab apa? Kita bekerja sendiri, tak ada bank statement. Tapi saya pun tak tahu ke mana saya nak tujukan, dan saya harap negeri Selangor dapat membantu anak muda, khususnya kami yang berumur 35 tahun ke bawah ni,
dapat berkembangkan lagi bisnes-bisnes dan dapat membantu kerajaan Negeri Selangor dalam faktor ekonomi untuk diorang lebih maju dan lebih berjaya lah. Pada hari ini kita bertuah Nurul, kita ada 2 panelis yang telah kita jemput. Seperti kita sebut tadi, kita host saja. Kita tak mau sebab kita dah penat cakap. Kita dah bercakap banyak. YB kan yang bercakap. Jadi kita tak mau bercakap. Kita nak dengar sendiri. Ayang bebel. Yang bebel lah. Tu saya tak boleh nak komen lah. Nanti saya kena kecam. Kita daripada Selangor Unfiltered, no script, no spin. Demi Selangor ni memang kita tak ada censorship. Kita nak dengar secara raw daripada orang Selangor. Hari ni tajuk kita menarik. Apa orang muda Selangor mahu? Apa orang muda mahu? Apa orang muda mahu? Kalau kita lihat di Selangor ni, untuk makluman rakan-rakan kita, Selangor ni sebuah negeri yang maju. Ada jumlah penduduk yang ramai, lebih kurang 6.99 juta. Daripada 6.99 juta penduduk itu, 1.5 juta orang adalah berumur 15 hingga 30 tahun. Anak muda lah. Anak muda lah, orang muda. Nurul muda lagi? Masih muda sikit pada you? Muda sikit pada saya. Saya dah 40, jadi saya dah melepasi umur kalau ikut peraturan belia pun dah lebih. I masih lagi lah, peraturan belia ada lagi 3 tahun. Ya ke? 35. Oh ya ke? Okey lah, lepas jangan kira. Jangan kira 40. Okay. So dah tak muda sangat. Tak muda lah. Jadi kita nak dengar daripada orang muda, kerana di Selangor ni ada beberapa isu-isu besar melibatkan orang muda. Sebab itu hari ini kita menampilkan 2 panelis. Saya nak kenalkan panelis-panelis kita. Kita ada saudara Faris Hadi, seorang aktivis politik, tinggal di Shah Alam. Nanti kita akan minta saudara Faris untuk memperkenalkan diri beliau. Kemudian kita ada saudari Sofia Diana, seorang peguam. Betul peguam? Peguam, dan juga tinggal di Kelana Jaya. Kelana Jaya, tinggal di Kelana Jaya. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan mereka memperkenalkan diri mereka dahulu, sedikit latar belakang, siapa saudara Faris, siapa saudari Sofia. So kita ladies first lah. Kita mula dengan Sofia. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sofia Diana, merupakan seorang jurusan undang-undang, graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana saya belajar di Fakulti Undang-Undang, dan saya juga merupakan seorang wakil daripada Universiti Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Majlis Kesenian dan Kebudayaan Malaysia MAKUM, di mana saya membawa suara-suara anak-anak kebudayaan, pelajar-pelajar kebudayaan, bagi mengetengahkan tentang suara-suara anak muda kita lah dekat KPM, dekat KPN. Dan saya juga saya juga merupakan seorang yang ketua kebudayaan di Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana pada tahun saya belajar, dan sekarang saya sudah bergraduasi pada tahun berikut. And then saya melakukan chambering di The Law Chambers of Israel, and then sekarang saya teruskanlah kerja saya sebagai seorang peguam. Itu dia, bukannya calang-calang. Selalu kalau kita dengar peguam ni serius ke? Macam ayah. Tapi saya tak setuju. kali ni kita ada peguam yang juga aktif dalam kebudayaan. Itu adalah, kita nampak anak muda kita sekarang ni bukan saja dia profesional, tapi juga nampak menceburi bidang seni. Okay, jadi terima kasih Sofia. Kita nak dengar jugalah daripada saudara Faris. Terima kasih YB Nurul dan YB Atif, terutamanya kerana sudilah menjemput saya dalam satu podcast baru, inisiatif daripada saya inisiatif peribadi daripada YB berdua sendiri. Saya ucapkan tahniah atas inisiatif ini, kerana ini adalah, saya rasa inilah ruang yang terbaik untuk kita duduk dan menyampaikan pandangan. Jadi saya latar belakang saya pernah berkhidmat di Jabatan Strategik Kerajaan, iaitu Jabatan Ahli Wal Khas, dan juga pernah berkhidmat sebagai pegawai khas
di beberapa kementerian bersama menteri, dan juga kini masih lagi meneruskan perjuangan dalam politik, dan juga adalah site perniagaan yang mana saya menguruskan projek-projek pembangunan, tapi swasta lah, bukan kerajaan, sebab maknanya bukan lagi nyokong tinggal kerajaan, jadi dah tak terlibat sangat dengan kerajaan, tapi masih lagi lah membantu menyuarakan pandangan sebagai atas dasar tanggungjawab sebagai orang muda yang mana minat politik dalam masa yang sama, dan memang latar belakang saya juga memang menjurus ke arah memberikan pandangan lah kepada kerajaan pusat dan negeri. Terima kasih Faris dan juga Sofia. Kita mulakan Selangor Unfiltered pada kali ini dengan tajuk Apa Orang Muda Selangor Mahu. Apa Orang Muda Selangor Mahu ni satu soalan yang pada saya sangat broad lah, besar. Jadi kita mungkin di peringkat kami 10 tahun yang sebelum ni kami tahu apa yang kami mahu sebagai orang muda, dan sekarang ni kita juga nak menyelami kerana cabaran-cabaran selepas pasca COVID, dengan keadaan isu peluang pekerjaan, peluang perniagaan, isu perumahan, tekanan hidup, kos harga hidup yang dihadapi sekarang. Saya nak mula dengan saudari Sofia lah. Kita bersama panelis kita, saudari Sofia dan juga saudara Faris. Saudari Sofia, bila kita sebut orang muda Selangor ni, apa sebenarnya masalah yang paling mendesak yang orang muda Selangor hadapi pada hari ini? Terima kasih Encik Afif, Encik Afif dan juga Puan Nurul kerana menjemput saya dalam diskusi kita pada hari ini, di mana berkaitan mengenai apa yang anak muda mahu. Kita boleh selamilah, sebab saya sendiri anak muda. Saya merupakan golongan belia yang baru masuk golongan belia, saya baru berumur 24, di mana saya juga graduan yang muda. Saya bermula daripada asasi dan terus ke jurusan sarjana muda. Seterusnya, di mana anak muda inginkan sesuatu yang menjamin kita punya masa depan. Di mana masa depan kita, kita tengok berdasarkan carta pekerjaan, carta peluang pekerjaan, carta di mana ekonomi sekarang, di mana apa yang anak muda mahu ialah di mana mereka graduate, mereka terus dapat kerja. Mostly mereka akan, yelah kita bila kita nak belajar, kita more to something yang, aku nak belajar something yang aku boleh kerja. Contoh something yang kita dapat kerja and something yang boleh bagi benefit dekat apa yang kita belajar. Bagi saya, anak muda memerlukan sesuatu yang menjamin masa depan mereka daripada segi kewangan, daripada segi pekerjaan dan daripada segi sesuatu yang adalah daripada kepada golongan belia, golongan remaja, golongan tua dan juga golongan yang taraf di mana kita kan ada taraf di mana B40, T20 dan taraf-taraf ini menunjukkan bahawa golongan-golongan ini, sebab ada golongan belia yang diorang decide untuk tak teruskan belajar. Diorang decide untuk teruskan dalam bidang bisnes yang itu merupakan usaha diorang sendiri and diorang punya kepakaran. Tapi bagi saya, macam-macam mana pun sesuatu itu nak bisnes, kita perlukan ilmu. Jadi bila kita nak push untuk seseorang graduan ni untuk memerlukan sesuatu yang orang kata menjamin masa depan mereka. Contoh kalau dalam bidang bisnes, mereka menjamin dalam bidang bisnes. Kalau dalam contoh bidang saya sebagai seorang graduan undang-undang, saya nak menjamin pekerjaan saya dalam bidang graduan. Namun, bagi anak muda sekarang, mostly kita banyak tersekat ataupun tersangkut lah di fasa di mana kita berdasarkan gaji. Di mana gaji tidak setaraf, tidak cukup dan tidak setaraf
dari segi kelayakan graduan, di mana saya juga mendengar beberapa graduan daripada Kalau untuk peguam atau lawyer sekarang berapa? Graduate dapat berapa gaji starting? mostly starting graduan undang-undang. Saya graduan undang-undang mostly kita akan start 3,000. 3,000. Gaji kasar 3,000 lah. 3,000. Tapi dia bergantung kepada bidang yang diceburi. Contoh kalau ada yang ambil jenayah, ada yang ambil civil, ada yang ambil corporate. So dia depends on syarikat, depends on kita punya kemahiran. Depends on kita punya kepakaran. Tapi buat masa sekarang taraf permulaan gaji tu merupakan taraf yang di mana kalau ikutkan dia berbeza tempat tau. Contoh kalau kita dekat Kuala Lumpur, bagi kita gaji 3,000 itu di Kuala Lumpur tak cukup. Selangor lah. Di Selangor 3,000 tak cukup. 3,000 tak cukup. Selangor 3,000 memang orang kata cukup-cukup makan. Kita lepas minyak, tol, rumah. So lepas cukup-cukup makan. Murah. Betul. So maknanya tapi itu untuk seorang peguam, graduan peguam. Itu seorang graduan peguam. Kalau graduan courses yang lain yang tak begitu bukan profesional, bukan profesional, maknanya mungkin gaji minimum dia start 1,700, 1,800. Betul. Maknanya gaji tu tak setaraf dengan kelayakan diorang sebagai seseorang graduan sarjana muda. Bukan tu je, kalau kita lihat di Selangor sendiri, contoh sebagai contoh guru-guru kafar. Walaupun sekarang ni gaji minimum 1,700, tapi still lagi ada lagi macam contoh guru-guru kafar gajinya masih 1,500. Itu juga dengan ada juga yang saya difahamkan penjawat-penjawat kerajaan pun masih lagi tidak belum lagi mencapai gaji minimum yang diumumkan. Jadi kita lihat kat situ ialah memang kita dengarlah anak muda punya keluhan berkenaan dengan gaji dan sebagainya. Jadi saya kalau kita nampak macam contoh Sofia, okay, you kira seorang yang bernasib baik lah, kira belajar sebagai peguam, belajar sebagai undang-undang dan dapat menjadi peguam. Tapi Cik Faris, saya nak tanya sikit. Kalau contoh kita dapat lihat di Selangor ni berkenaan nak mendapatkan kerja tu satu cerita. Dan saya dengar yang kerajaan negeri ada juga buat career fair. Pernah dengar ke pasal berkenaan career fair? Jadi saya nampak yang kita nampak lah career fair ni selalunya berada di bandar-bandar, di Shah Alam, di Petaling Jaya dan sebagainya. Tapi di kawasan luar bandar career fair ni tak sampai. Dan isu dia ramai anak muda dari luar bandar ni dia nak ke career fair ni memerlukan kos dan sebagainya. Boleh Cik Faris terangkan bagi pendapat sedikit berkenaan dengan bagaimana peluang pekerjaan yang kita lihat seperti tidak adil dan berkenaan di bandar dan luar bandar ni. Okey, terima kasih YB Nurul. Okey, sebelum saya jawab YB, saya rasa saya nak kembalilah pada kita punya topik tadi, bahawa masalah utama anak muda di Selangor kan, apa yang diorang nak. Jadi kalau kita nak tahu apa yang diorang nak, kita perlu tengok bagaimana kita nak menyelesaikan masalah diorang. Ada masalah utama diorang adalah pertama sekali gaji. Macam tadi saudara Sofia Sofia betul? Ya, betul. Sofia cakap gaji tak wajar lah. Maknanya gaji tidak setimpal dengan ni. Maknanya pertama sekali ada masalah gaji. Kedua adalah masalah ruang pekerjaan. Itu yang merujuk kepada YB punya isu tadi, bahawa career fair dan sebagainya. Ketiga adalah masalah anak muda sekarang adalah nak membina kehidupan yang diharapkan. Jadi kalau nak membina kehidupan, pertama sekali kena ada gaji yang cukup. Adakah kerajaan negeri mampu untuk menyediakan prasarana, fasiliti dan kemudahan yang memberikan anak muda mampu untuk mendapat gaji yang sewajarnya? Dan kedua, bila dah ada gaji yang wajar, masalah utama anak muda adalah rumah. Kita nak selesaikan masalah rumah yang mana anak muda tak mampu untuk memiliki rumah sekarang ni. Wak Ima kalau kata ada projek mampu milik dan sebagainya, kalau ikutkan masalah rootnya adalah tak mampu nak beli sebab tak ada gaji yang setimpal. Jadi akhirnya tidak dapat memberikan kehidupan yang sempurna pada anak muda seperti mana yang diharapkan. Dah orang kata anak muda dah menjalankan tanggungjawab utama mereka. Mereka dah pergi belajar.
mereka dah cuba dapatkan utusan terbaik. Mereka dah masuk ke universiti. Maksudnya dah segala saranan, segala cita-cita mereka dah capai separuh jalan. Tetapi apabila mereka dah dapat sertifikat, dah dapat pendidikan yang sewajarnya, akhirnya bila keluar ke dunia sebenar, tak mampu nak dapat kerjaan yang setimpal, yang sewajarnya sepatutnya diberikan kepada anak muda. Jadi akhirnya, bila root cause anak muda punya masalah tak dapat diselesaikan, dia berjangkit kepada masalah lain. Akhirnya tak boleh nak kahwin, tak boleh nak beli rumah, dan menjurus kepada satu lapisan generasi yang mungkin tak mampu nak membawa negeri Selangor ini ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita sebut pasal gaji, soal gaji wajar atau gaji yang setimpal lah ya. Kalau di Selangor, berapa gaji yang setimpal? Pada pandangan you all lah. Kalau dalam rating tak apa saya jawab Abi. Kalau dalam rating sebenarnya kalau gaji 3,000 ke 4,000 di KL dan Selangor masih lagi dalam keadaan miskin bandar. Jadi kalau diorang kahwin household income 2,2 4,000 ke 8,000. Kalau double combine income pun boleh hidup tetapi masih lagi dalam tekanan. Sebab apa? Kalau yang dapat gaji 3,000 ke 4,000 lah, kita ambil fresh grad lah. Macam Saudara Sofia cakap, keluar fresh grad dapat 3,000. So combine income dapat 6,000. Kan? So diorang mengharapkan nak duduk kat rumah yang selesa, nak pergi rumah tanah lah sebagaimana mak bapak diorang dulu. Kan dapat rumah yang selesa di tanah tapi tak dapat. Terpaksa pergi cari apartment, cari apartment lah, cari mungkin rumah flat kan, sebab ataupun terpaksa cari rumah di pinggir bandar sedangkan kerja di bandar. Itu semua melibatkan kos. Jadi yang kalau berkongsi rumah ni. So YB Afif tadi cakap gaji yang sewajarnya sebenarnya memang 3,000 ke 4,000 lah permulaan. Tetapi bila kita kaji balik, purata gaji yang diberikan pada syarikat, saya rasa banyak bermula di 1,800 ke 2,500 maksimum. Ya. Kan? Itu keadaan semasa. Jadi kalau 2,500 YB, kalau kita relate kepada keadaan sebenar kos perbelanjaan harian. Kalau belum kahwin YB mungkin RM50 ke RM70 satu hari. Ya. Letak minyak kereta RM20, pergi makan pagi RM10, makan tengah hari RM15, makan petang habis. Ya. Kan? Campur isi minyak dan sebagainya. Itu Ya. hidup seorang. Jadi bagaimana mereka nak bercita-cita nak membina kehidupan yang lebih baik, nak cari orang rumah, nak kahwin, nak beli rumah. Jadi akhirnya dia stuck. Bila dia stuck YB, bila gaji tak cukup, sebab apa gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan sepatutnya apa yang patut mereka dapat dalam keadaan semasa. Jadi apa yang mereka buat, mereka cari job-job luar ni. Gig ekonomi, dong pergi jadi Lalamove rider, jadi Grab driver, semata-mata untuk menambah pendapatan. Tetapi kesan sebenar gig ekonomi ni pada orang yang bekerja, dia akan memberikan penurunan prestasi pada kerja hakiki mereka. Jadi tak dapat fokus dalam kerja utama. Dan akhirnya bila malam duk bawa kereta, hantar makanan dan sebagainya, prestasi kerja hakiki akan terjejas. Jadi ia juga akan menyumbang pada satu kesan jangka masa panjang pada anak muda ni. Kan? Mungkin dia orang boleh bina income tapi dalam masa sama dia merosakkan kerjaya utama mereka yang selama ini mereka kejar. Semata-mata nak memastikan income semasa mereka cukup dengan keperluan semasa yang mereka patut dapat. Tapi kalau kita cakap soal maknanya pandangan Faris, mungkin Sofia pun kongsi pandangan yang sama. 3,000 ke 4,000 adalah gaji yang sesuai untuk orang muda. Untuk tinggal mungkin tidak mewah tetapi dalam keadaan yang selesa. Terutamanya di negeri Selangor lah. Majoriti penduduk Selangor ni padat di bahagian tengah lah, di Lembah Kelang dan sebagainya. Tetapi apa mekanisme yang kita ada? Kalau kita dah set minimum wage 1,700, 1,800 dan kita pun tahu sekarang ni fresh grad dapat dalam 2,000 lebih saja. Apa insentif yang kita boleh buat kalau kita nak naikkan? Sebab pada saya, kalau contoh saya employer, saya nak ambil kerja, kalau saya bayar 2,000 pun saya dapat kerja pada kualiti yang sama. Lebih baik saya bayar 2,000 daripada saya bayar 3,000. So apa insentif yang ada sekarang ni, terutama generasi muda yang ada sekarang, yang boleh nak
menunjukkan bahawa yes, we have to pay this amount, 3,000, 4,000. Bagi saya, maaf Encik Afif. It's okay, continue. Bagi saya, betul Encik Afif kata, sebab kita kena tengok berdasarkan employer. Di mana kita ada peringkat, di mana ada pekerja swasta dan pekerja kerajaan. So di sini kita tengok gaji yang diberikan, kita juga tengok pada employer yang bagi gaji. Diorang akan tengok di mana kepakaran yang pekerja berikan. Maknanya fresh graduate ni, freshie, kita baru nak mula. So kepakaran masih lagi di takuk yang bawah. So maknanya gaji yang diberikan tu merupakan gaji yang setaraf lah bagi mereka, bagi kepakaran tersebut. Namun bagi saya, pemberian gaji, sebab kita ikut akta pekerja, di mana kita kena follow lah, di mana pekerja tu diberi gaji sebanyak ni, and di mana pekerjaan ini diberi gaji sebanyak ini, ditambah pula dengan OT, ditambah pula dengan allowance. Tapi kita juga kena tengok perspektif di mana employer yang memerlukan pekerja yang mempunyai pekerja yang berkemahiran setaraf dengan gaji yang diberikan. Tapi masalah sekarang bila anak muda explore pasal gaji, dia bukan berkaitan gaji yang diberikan tidak cukup, tapi ekonomi sekeliling. Di mana kos pembelajaran hidup semakin tinggi, di mana penyewaan rumah, pembelian rumah semakin tinggi, peningkatan minyak, di mana kos pembelajaran di sekeliling semakin meningkat hari demi hari. Tapi kita tengok balik ke Puan Nurul cakap tadi, di mana pembahagian dalam bandar dan luar bandar. So di mana di dalam bandar, kita di Selangor, kita memerlukan kos pembelajaran yang tinggi. Kalau kita tengok pemberian gaji di luar bandar, contoh di Selangor bagi 2,000 dah tak cukup. Kita tak cukup 2,000. Tapi kalau kita tengok di luar bandar, contohnya di kawasan Terengganu, di kawasan pedalaman Pahang, gaji 2,000 amatlah mencukupi bagi mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Di mana kat sana kalau kita tengok pun sewa rumah tak sampai 1,000. Sewa rumah dalam 300-500 dah boleh memandai lah. And then dekat sana pun kos ekonomi untuk belanja sehari-sehari. Contoh kalau kat sini, kita lunch dah RM10. Kalau dekat sana, RM5 tu dah memadai lunch. Tapi okey, saya ambil contoh lah. Kalau kita tengok skim kerajaan. Skim kerajaan, dia perlu, contohlah, kalau kita sebut pasal gaji ni, grade 41 lah. Graduate grade 41. Bermula seminimum 2,100. 2,100 campur allowance sebagainya. Kalau saya bertugas di Selangor sebagai kakitan kerajaan, saya akan dapat dalam 2,100, paling tinggi saya boleh pergi 2,700, 2,800 campur allowance. Kalau saya mula di luar bandar, contoh saya pergi posting di Pahang lah, contoh Pahang tadi, pedalaman Pahang ke mana, gaji yang sama. Adakah you all nak mencadangkan bahawa sebab kalau gaji kerajaan 2,800, private takkan offer lebih tinggi. Dia akan offer tinggi sikit daripada tu saja. Tetapi kalau gaji di kerajaan contoh 3,000, 3,500, mungkinlah mereka akan offer lebih tinggi daripada tu supaya mereka dapat tarik this group of graduan untuk kerja dengan pihak swasta. Sekarang ni, pada pihak swasta, kami offer ni dah lebih tinggi daripada kerajaan. You tak nak kerja dengan kami, you boleh try pergi kerja kerajaan. Contoh. Sebab dia akhirnya supply and demand. Kalau kita ambil di bandar 2008 tadi, saya ambil contoh, dia selalu allow sara hidup di bandar tu lebih tinggi lah berbandingkan di luar bandar. Tapi orang yang pergi posting luar bandar, dia akan kata, oh saya berkorban, saya tak duduk bandar, saya pergi korban di luar bandar. So, adakah kita nak bagi gaji yang tak sama? Maksudnya kalau dapat posting bandar, gaji lebih tinggi. Kalau duduk di luar bandar, gaji lebih rendah. Itu macam mana? Adakah kita nak go by location? Barulah kita boleh nampak kita dapat laksanakan gaji setimpal ni. Sebab Sofia dah point out, Faris dah point out tadi, isu dia adalah kos tinggal di Selangor ni lebih mahal. Di Selangor,
traffic jamnya, kos petrolnya, kos makanannya, kos sewa rumahnya. Benda yang fakta, reality on the ground. Banding kita sewa rumah di Shah Alam, di Petaling Jaya, berbanding sewa rumah di Sabak Bernam sebagai contoh. Tak pergi jauh lah, kita pergi luar sikit, Rawang ke, Tasik Puteri ke, sewa sana, Tanjung Karang. Tanjung Karang pun dah mahal. Adakah ini kerana reality ni, maka kita kena ubah the way kita approach macam mana kita bayar gaji? Adakah itu solusinya? Saya rasa ia antara solusi yang boleh membantu, tetapi ia tidak boleh membantu secara menyeluruh. Ia hanya sebahagian. Kalau macam YB cakap tadi, bagi contoh kepada penjawat awam yang mana gaji di bandar dengan luar bandar sama, mungkin ada certain allowance. Sekarang ni YB, kalau orang kerja kerajaan, penjawat awam yang kerja di luar bandar, di pedalaman, dia dapat allowance khas, allowance duduk di pedalaman. Kan dia ada P1, pedalaman 1. Lagi dalam dia duduk, lagi tinggi dia punya allowance. Yes. Jadi untuk menyelesaikan at least sebahagian daripada masalah itu, terutamanya pada penjawat awam, mungkin boleh menjadi aras bermula di peringkat penjawat awam. Jadi kenapa tidak ada satu allowance tambahan duduk di bandar juga? Mungkin boleh bandar B1, bandar pinggir bandar B1. Bandar yang betul-betul bandar, mana semakin tinggi kos hidup di satu bandar, contoh Shah Alam, kan, mana Kelana Jaya, mana ada satu allowance khas yang perlu diberikan oleh pihak kerajaan, ima daripada kerajaan pusat atau kerajaan negeri, terpulang pada penjawat awam manalah. Tapi ia boleh dimulakan dan boleh juga menyelesaikan sebahagian masalah yang mana menghimpit rakyat Selangor, anak muda, terutamanya pada penjawat awam. Tapi ia hanya menyelesaikan sebahagian masalah utama anak muda yang baru berkhidmat dengan kerajaan, yang berkhidmat dengan kerajaan. Tetapi ia tidak dapat menyelesaikan masalah utama anak muda yang menyeluruh. Mana golongan profesional, macam mana kerajaan nak implement apa benda itu pada syarikat swasta, nak mengarahkan dia orang, kau kena bagi allowance. Dalam keadaan kos sewaan yang tinggi, kos pentadbiran yang tinggi. Jadi saya tak rasa dia tak dapat menyelesaikan masalah tu secara menyeluruh lah. Jadi ianya berbalik kepada tanggungjawab kerajaan sendiri. Ianya bermula pada tugas dan tanggungjawab kerajaan. Jadi kalau kata kita nak suruh kerajaan employer berkemampuan untuk memberikan allowance khas kepada pekerja mereka yang duduk di bandar. Jadi kena ada certain mungkin kaedah cukai yang perlu dikurangkan kepada syarikat yang duduk di bandar supaya dia berkemampuan untuk memberi penambahan daripada exception cukai tersebut kepada pekerja mereka untuk mengimbangi balik kedudukan dan keperluan semasa nak duduk di bandar. Jadi akhirnya root cause-nya adalah kembali kepada tanggungjawab kerajaan, yang mana kita kata di Selangor ni kerajaan ada kerajaan kaya. Kerajaan ada duit banyaklah, berbilion-bilion dan sebagainya. Why not diserapkan kepada dikurangkan mungkin income tersebut, cari income ikut lain. Tapi fokus utamanya adalah nak menyelesaikan masalah utama anak muda di bandar, iaitu kos sara hidup. Jadi kalau syarikat mampu untuk memberi penambahan gaji sedikit sebanyak, menyelesaikan masalah, iaitu memberikan gaji yang setimpal kepada pekerja di bandar. Jadi mungkin kalau macam Wabi cakap tadi lah, saya rasa idea yang baik lah untuk kalau mungkin memberikan penambahan, tetapi secara menyeluruhnya kita kena serahkan balik tanggungjawab tu kepada kerajaan. Jadi kerajaan kena turunkan cukai, ataupun mungkin certain area yang mana kerajaan perlu meletakkan satu capping, satu area sewaan syarikat. Ada sewaan maksimum, jangan go over it. Jangan melebihi daripada kadar yang sepatutnya, supaya syarikat tersebut mampu untuk memulangkan keuntungan tersebut berkongsi keuntungan tersebut kepada pekerja-pekerja mereka. Saya ambil contoh, okeylah, bila kita sebut pasal gaji ni semua, benda yang kita dengar tadi banyak pasal kos sara hidup. So salah satu kos ni perumahan lah. Saya nak tambah sikit Dr. Afif. Tadi kalau kita dengar perbincangan kita, ialah kita nampak perbandingan antara kerja kerajaan dengan kerja swasta. Kalau dulu
Ini memang generasi kita lah, generasi mak ayah kita semua cakap nak kena kerja kerajaan sebab nak dapat pencen. Kita ada pencen. Tapi apa yang sangat menduka citakan golongan muda hari ni, bila kita tengok sistem pencen ni pun dah dihapuskan. Jadi kalau kita lihat ya, kerajaan yang mana bekerja dengan kerajaan ni mungkin gajinya tidaklah sebanyak mana. Jadinya bila gajinya rendah, KWSP-nya pun dicarung rendah. Jadi amatlah membimbangkanlah bilanya dah tak ada pencen. Jadi saya nampak, saya pastilah sebagai anak muda saya dengar ramai keluhan yang cakap sekarang ni walaupun kerja dengan kerajaan pun dah tak ada security. Di mana kalau kita lihat kerajaan ni, kalau kita compare dengan syarikat swasta, di mana syarikat swasta ni dia mementingkan keuntungan, dia melihat dia punya profit, dia punya income. Tapi kerajaan sebagai salah satu tanggungjawab kerajaan ni ialah untuk sistem jaminan sosial. Jadi rasa memandangkan lah Cik Farid pun dah biasa kan kerja, antaranya ialah pernah kerja dengan menteri, mengubal polisi. Jadi ada komen tak berkenaan dengan sistem pencen yang dihapuskan ni dan efeknya kepada anak muda? Pertama sekali, efek yang terbesar adalah kurangnya minat anak muda lah untuk berkhidmat dalam sektor kerajaan. Sedangkan keperluan dalam sektor kerajaan tu tinggi. Kan? Contohnya, kalaulah gaji tidak tertimpa dan tambahan tak ada pencen, siapa lagi nak kerja di hospital kerajaan? Siapa lagi nak kerja sebagai cikgu di sekolah kerajaan? Jadi itu semua critical punya career, critical punya jawatan yang mana ianya penting kan sebab sektor pendidikan dan perubatan ni. Jadi kalau sistem pencen ni, bukan kalau lah, sebenarnya dah dihapuskan YB kan. Jadi kesan dia adalah orang tak minat lagi lah dengan kerja kerajaan dan dia orang akan pergi ke swasta. Jadi saya nampak itu kesilapan besar lah daripada pihak kerajaan kerana membatalkan, kerana ianya adalah pertama sekali ianya adalah satu keistimewaan terutamanya pada golongan Bumiputera. Sebab apa, dalam perlembagaan juga we have to protect the Bumiputera punya kelebihan kan. Jadi akhirnya bila benda ni ditarik dan Bumiputera sendiri tidak menyumbang kepada kerajaan untuk membina negara itu sendiri. Jadi itu antara kesan yang besar lah. Bila kita sebut pasal gaji, kos harga hidup ni semua ni, tadi saya mention pasal perumahan. Definitely macam Sofia sebut, graduate je, kita dah kerja, kita start fikir nak beli rumah. Tapi sebenarnya banyak orang muda ni dia beli kereta dulu. Dia beli rumah tu kemudian. Isu pemilikan rumah di kalangan orang muda, terutamanya di negeri Selangor. Adakah ini satu trend yang mana sekarang ni dah banyak yang cakap-cakap daripada ambil loan nama beli rumah, lebih baik sewa je. Tak payah beli rumah. Sebab kalau tak nanti terbeban. Ni dah ada trend tu lah. Banyak financial advisor pun bagi kalau saya tengok di TikTok dan di YouTube sebagainya, dalam podcast tu mereka bagi pandangan orang-orang muda ni tak perlu pun beli rumah, tak perlu ambil loan yang lama, lease lama untuk beli rumah. Cukup sekadar untuk sewa saja. Apa pandangan Sofia? Adakah trend ini akan berterusan sehingga menyebabkan nanti lama-kelamaan equity di kalangan orang muda, di kalangan rakyat lah, makin berkurangan sehingga menyebabkan dah tak ada market, atau market tu monopolized by real estate manipulators, tetapi rakyat keseluruhannya hanya sewa je lah sampai bila-bila. Terima kasih Cik Afif. Saya sebenarnya handle bahagian subsale. Saya handle bahagian appraisal. So maknanya dari segi trend di mana anak muda tak nak beli rumah, saya tak 50-50 on that matter. Sebab mostly dekat saya, dia actually depends on mindset anak muda tu sendiri. Contoh kalau macam tadi Cik Afif cakap, ada anak muda yang dia punya target nak beli kereta. Tapi ada anak muda yang dia punya target nak beli rumah. Tapi bila kita tengok balik, apabila sekarang kita tengok rumah di area Selangor lah. So rumah di area Selangor nak dapat landed sangat susah.
Okay. So bila budak-budak muda, bila dia nak beli rumah untuk jangka masa yang panjang, kalau bagi saya more to rumah landed. Sebab saya bila tengok balik landed ni more to something yang kita boleh secure lah. Tapi bila kita tengok sekarang di mana rumah landed ni banyak yang terkesan dengan banjir kilat, dengan tanah runtuh. Jadi rumah landed dah semakin kurang. Lepas tu sekarang bila saya tengok mahal pun. betul. Rumah landed Rumah landed lebih mahal. Tapi bila kita tengok balik, hari tu ada rumah di kawasan apartmen lah, kondominium di kawasan Subang. Di mana saya tengok dekat situ harga bagi satu rumah tu apartmen 500k. Rumah pun 500,000 juta apartmen. Jadi bila anak muda nak beli rumah, dia mau tu like, wish, rumah pun dah 500,000. Macam mana aku nak buat something yang dah 500,000 juta permulaan dalam hidup. So bila saya tengok balik, bila kita nak apply loan 500,000, kita akan tengok gaji. So yang ni berbaliklah pula pada gaji. Kalau 500,000 berapa? Installment lebih kurang 2,000 lebih lah. 2,000 lebih. So kalau 30-40 tahun lah. Betul. Betul? So maknanya kat situ kita tengok balik macam gaji kena dalam 5,000. Betul. Gaji minimum kena 5,000. Minimum 5,000 6,000. Lebih 5,000. Without any commitment. Betul. Melainkan there's a combine lah. Melainkan ada 2 nama lah. Tapi bila kita kan anak muda, kita nak beli something yang atas nama kita sendiri. Benda yang kita boleh profit on the next day untuk masa depan. So bila kita sekarang kita budak muda, kita tak kahwin lagi. So kita tak ada someone yang, contoh kalau dah kahwin, dia ada pasangan, dia dah boleh beli combine. Boleh buat joint loan. Betul. So sekarang bila kita persendirian, kita mau tu like, wish, aku nak beli rumah apartmen pun dah 500,000. So something yang macam diorang akan So kalau rumah, kalau gaji, since Sofia dah experience benda ni, kalau gaji dalam 3,000, rumah besar mana boleh dapat kat Selangor ni? Dan tu 3,000 dalam lingkungan rumah dan 100,000 lebih, which is tak dapat. Rumah subsale lah. Tapi sekarang kan kita ada rumah kos rendah subsale lah. Itu pun ada yang di kawasan saya Taman Medan pun dah 200,000. Mungkin boleh adalah flat subsale mungkin. Cuma sekarang kan kita ada pertukan di mana ada Rumahku Selangorku tu, yang membantu dekat situ. Sebab nanti any of rumah dia akan ada pertukan untuk Rumahku Selangorku. So dekat situ pun anak-anak muda kena berebut. Bukan mudah. Kalau saya nak sentuh sikit lah pasal Rumah Selangorku. Kalau kita tengok Rumah Selangorku ni, kalau kita lihat dia ada juga smart sewa. Selangor ni dia smart sewa Rumah Selangorku. Tapi kalau kita nampak dia berbeza dengan PPR, KPKT lain dengan Selangorku ni. Sebabnya Rumah Selangorku ni dia dibuat oleh swasta, pemaju swasta. Dan numbers ni tak berapa nak banyak. Memang disyaratkan ada berapa rumah dalam satu development. Tapi saya boleh nampak lah anak muda pun tu susah untuk dapat. Sebab mungkin ramai yang tak tahulah Rumah Selangorku ni kalau kita nak apply kena kepada LPHS lah. Dan sendiri saya pun pastilah kalau kita tengok ramai, kalau sebut berebut ni memang ramai yang apply dan juga tak dapat. Dan yang paling menyedihkan tu di kawasan saya sendiri, ada juga Rumah Selangorku ni dia jadi projek sakit, tak siap-siap. Jadi kat situ pun ada juga isu. Dan kita kena ingat Rumah Selangorku ni tak ada khas untuk anak muda. It open to all. So maksudnya you muda ke, you tak muda ke, tapi yang seperti biasalah anak muda ni untuk mendapat kelayakan itu agak sukar. Jadi saya rasa mungkin Encik Faris boleh cerita sikit lah tentang polisi-polisi perumahan sepanjang pengalaman dulu kerja di kementerian. Saya lebih kepada melihat keadaan semasa di Selangor, bahawa projek-projek yang dilancarkan rumah mampu milik dan sebagainya, ini memang rumah mampu milik, tapi rumah yang mampu dimiliki oleh developer saja. Rumah mampu tengok. Rumah yang mampu projek itu diserahkan pada developer. Tetapi akhir kesan sebenarnya rakyat hanya mampu tengok dan mampu berharap sahaja. Sebab apa? Berbalik kepada harga yang ditawarkan. Kan? Contoh saya tengok dalam keadaan sekarang, semasa rumah Selangor yang ditawarkan 180,000 ke 250,000 ke 400,000, betul kan? Kalau salah betul kan? Kalau 250,000, kalau orang yang baru orang yang baru bekerja, fresh grad,
kan. Dia keluar pertama sekali dia ada bebanan mungkin pinjaman pelajaran dalam 500 sebulan. Kat situ dah mengekang dah untuk loan. Tapi lepas tu trend semasa pula bila macam YB cakap tadi, bila keluar belajar beli kereta dulu. Kan, sebab apa? Pertama saya nak memudahkan lah. Pertama adalah reward kepada diri sendiri lah. Dah dapat kerja elok sikit, mesti nak ada gaji, mesti nak ada kereta. Dan kan? Kita punya sistem pengangkutan di Selangor ni pun kita pun kena faham-faham sendiri lah macam mana. Jadi akhirnya bila harga yang ditawarkan oleh kerajaan sebenarnya tidak menepati kemampuan anak muda di Selangor. Rumah Selangor ni maksimum 250,000. Maksimum 200. Cuma saya difahamkan permintaan ada sampai kat 113,000 permintaan. Cuma apa kita panggil supply lah. Supply tak ada. Supply rumah ni tak ada. Tak cukup. You pun tadi Sofia sebut berebut. Isu dia lokasi. Isu dia juga adalah dari segi jumlah yang tak cukup tadi. Yang menyebabkan akhirnya tekanan tu datang balik pada orang muda lah. Dari segi pemilikan aset rumah dan sebagainya. Dan kalau inilah situasinya, adakah sampai satu tahap nanti dia mewujudkan satu keadaan di mana bila kita tunggu, kalau sekarang ni bank dia tengok umur you 23, 24, bank tengok you ada umur panjang lagi, bank berminat untuk bagi loan. Tapi bila you meningkat umur, yang mana katalah sudah sampai 30, 35, you tak beli rumah lagi. Bila bank tengok, dia pun dah tak minat nak bagi. Betul? That's the experience kan. Jadi, ini akhirnya akan jadi satu vicious cycle yang menyebabkan bahawa orang muda, satu generasi yang tak ada rumah. Dia tak ada aset. Kereta, yalah 4-5 tahun habis lah. Kereta hari ni beli, esok dah depreciate dah value. Rumah berbeza. Jadi adakah ini akan menjadi satu bentuk krisis pada masa depan? Dan kalau orang muda tengok pada hari ini, apa yang sebenarnya kerajaan boleh buat untuk nak memastikan supaya kita dapat elak daripada krisis ni datang pada masa akan datang? Apa yang kerajaan boleh buat? Bagi saya, berbalik kepada mindset. Kalau pendapat saya lah, kita diberi pilihan untuk menyewa dan membeli. Okay, contoh, kalau kita menyewa, mostly sewaan rumah di kawasan Selangor ni, yang saya tengok, yang rumah selesa lah, 1,000 lah untuk dalam sebulan, 1,000 sebulan. Tapi bila kita tengok balik, membeli loan dalam 1,008. So maknanya dekat situ dah ada mindset di mana daripada aku sewa bazir-bazir bulan tetap bulan bagi duit macam tu je, baik aku ada something yang aku bayar, benda tu dah atas nama aku. So something yang diorang secure. So pada pendapat saya untuk kerajaan, sebab bila kita tengok balik yang pasal rumah Selangor tu, dia depends on market value on that place. Di mana kalau contoh kalau kawasan tu kawasan yang membangun, maknanya lagi mahal lah. Cuma dari segi yang daripada penerus cakap tadi, di mana tiada limitation, golongan muda dan golongan yang lebih tak muda, maksud saya yang lebih berusia perlu berebut. Maknanya kita tak boleh nak masuk, kita kena berebut lah, di mana kita tak ada kota untuk anak muda membeli untuk apply rumah Selangor tu. Takkan nak create kota pula lagi? Rumah tak cukup, itu depends on kepada developer. Maknanya projek yang diberikan kepada developer. Dia isu dia YB. Bila supply ni tak cukup, sebab apa? Dia berkongsi kotak, satu projek tu dia ada rumah murah dan ada rumah mahal lah, sebab nak bagi benefit to developer sebab membangunkan projek tersebut. Sebab itu saya cakap ia berbalik kepada tanggungjawab utama kerajaan. Kan? Masalah utama rumah mahal di Selangor adalah sebab tanah mahal. Kan?
projek yang diberikan kerajaan negeri Selangor tidak sepatutnya menguntungkan developer. Dia sepatutnya menguntungkan rakyat. Itu jaminan sosial rakyat. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kerajaan sepatutnya tanggung kos harga tanah yang mahal tersebut dan juga menggunakan agensi kerajaan, menggunakan agensi negeri iaitu PKNS lah yang sepatutnya diberikan tanggungjawab memberikan rumah mampu milik kepada rakyat untuk as a developer untuk membuat projek yang bukan menguntungkan agensi dan kerajaan negeri. Sebab apa yang akhirnya tugas utama rakyat tugas utama kerajaan untuk mencari keuntungan. Tugas utama kerajaan adalah untuk memberi kebajikan dan kemudahan kepada rakyat supaya rakyat boleh hidup selesa, aman damai, dengan memberikan rumah yang mampu milik dan memberikan kehidupan yang lebih terjamin kepada rakyat Selangor. Bermula dari peringkat lapisan anak muda. Kalau saya boleh kongsikan sedikit statistik lah. Sasaran yang diletakkan oleh kerajaan negeri adalah untuk bina 200,000 unit rumah mampu milik menjelang tahun 2029. 2024 ni baru ada 5,997 unit dijangka siap dibina. Manakala 17,229 unit lagi akan memulakan pembinaan. Jadi in total setakat sekarang ni baru ada dalam 12,000 lah yang dah bina. Target 200,000 menjelang 2029. Permohonan yang tadi saya sebut tu ada lebih kurang 113,000 permohonan. Jadi tak sampai 10% pun. Tak sampai 10%. Supply yang diberikan oleh kerajaan. Jadi ini situasi. Satu orang tanya kenapa susah nak beli rumah kat Selangor. Ini salah satu mungkin sebabnya lah. Yang menyebabkan anak muda, orang muda Selangor rasa susah nak dapatkan rumah yang boleh dimiliki. Macam Sofia dia jual rumah 500,000 je. Dia rumah 250,000. Beratur orang nak beli tapi tak ada. It's not in the market. Apa orang muda Selangor mahu? Isu gaji, isu rumah. Sikit kita nak dengar daripada Sofia, daripada Faris tentang kualiti hidup di negeri Selangor. Is it good? Is it bad? Adakah cukup memadai apa yang kita ada dari segi kualiti hidup tinggal di Selangor sekarang ni? Both of you working, surviving, living in Selangor. What's your take on the quality of life di Selangor? Bagi saya, kualiti hidup di Selangor, nak kata memuaskan pun tak, nak kata tak memuaskan pun tak. Saya 50-50. Memang mostly kehidupan saya pergi kerja, saya balik kerja. Saya pergi kerja, saya balik kerja. Just macam kadang-kadang tu saya adalah buat aktiviti kesenian kebudayaan since saya pun seorang penari. So maknanya kualiti hidup dekat sini tu memadai namun tidak memuaskan. Namun tidak dari segi contoh yang saya boleh ketarakan adalah dari segi kepadatan penduduk, di mana setiap hari lah saya jam. Kesesakan lalu lintas dan di mana prasarana bagi saya untuk aktiviti di hari Minggu, prasarana tu cukup namun perlu dipertingkatkan lagi. Dari segi untuk konteks, Sofia tinggal area mana? Kawasan mana? Saya tinggal Kelana Jaya. Kelana Jaya PJ lah, bawah PJ. Itu ada banyak tu pusat aktiviti apa semua tu. Kalau saya more tu saya banyak pergi ke arah Bangi. Sebab saya daripada UKM. So saya banyak melakukan aktiviti di Bangi. Sebenarnya dekat area PJ, prasarana area PJ kalau kita tengok dekat area kawasan saya tu memang membangun. But bila kita tengok kita kupas balik bila dia membangun, maknanya lagi banyak dia membangun, lagi dia menarik penduduk. So dia lagi kepada banyak kepada penduduk makin bertambah. So maknanya bila kita tengok dulu saya duduk dekat area Kajang 2. Area Kajang 2 pembangunan naik. Tapi penduduk pun naik. Tapi jam tetap bersama, tetap kekal. And kalau kita tengok dekat kawasan tu pun makin banyak penduduk, namun tiada perancangan di mana nak perluaskan jalan untuk
maknanya buatlah shortcut ke mana ke, tapi bangunan naik. Tapi penduduk dekat situ masih menggunakan jalan yang sama, yang jam 2 jam, 3 jam daripada kawasan yang sepatutnya 10 minit. Maknanya tak ada rancangan pembangunan yang holistik lah. Faris, quality of life di Selangor untuk orang muda. Dia quality of life ni sebenarnya kita tengok jugalah kita duduk kat area mana lah, macam YB cakap tadi, dan kita bergaul dengan golongan mana. Tapi saya boleh cakap rata-rata iaitu majoriti rakyat Selangor hidup dalam keadaan yang very survival mode. Mana dalam keadaan yang tertekan dan terdesak. Kan, sebab apa, dalam keadaan ekonomi yang cukup menghimpit, kalau ada prasarana yang cukup baik pun sebenarnya tak mampu pun nak orang kata nak meluangkan masa. Sebab apa, sibuk nak cari duit, sibuk nak orang kata nak melunaskan keperluan kehidupan, dan akhirnya tidak meningkatkan kualiti hidup yang sepatutnya mereka dapat di bandar. Jadi saya boleh cakap lah rata-rata, tak semua, tapi majoriti rakyat yang duduk di Selangor hidup dalam survival mode. Mungkin soalan yang terakhir untuk Sofia dulu. Sebagai orang muda di Selangor, apa harapan atau apa kita panggil, cita-cita? Harapan atau impian lah. Impian lah. Impian sebagai anak muda. Sebagai orang muda di Selangor, nak tengok apa yang berubah di Selangor ni, apa yang kita boleh buat lebih baik, atau kalaulah Sofia ni diberikan satu kuasa untuk ubah apa yang ada di Selangor ni, apa yang Sofia akan buat? Bagi saya, perkara yang ketara yang saya tengok boleh diubah adalah dari segi schedule penduduk, di mana kepadatan penduduk di satu tempat ke satu tempat, dan di mana taraf gaji bagi seseorang graduan dan juga selari dengan ekonomi di kawasan yang ditinggal tu lah. Di mana contoh kalau kawasan tu di kawasan yang elit, maknanya kawasan yang perlu diberi gaji yang setimpal. Dan seterusnya, di mana saya tengok harapan saya dekat Selangor ni mostly dekat tadi, di mana rumah Selangorku tu untuk dapatkan kuota kepada anak muda. Namun saya tak klasifikasikan kuota tersebut perlulah diperbanyakkan ke arah anak muda atau diperbanyakkan ke arah golongan yang lebih berusia. Maknanya kuota tu diberikan secara mengikut penilaian anak muda sekarang lah, mengikut jumlah freshie sekarang, mengikut jumlah yang ditetapkan. And then saya harapkan bahawa sebab kita tengok harga rumah semakin hari semakin tinggi. So saya harapkan macam terdapat peruntukan lah, di mana dari segi perumahan, dari segi dari tadilah kota anak muda untuk mendapatkan rumah Selangor tu, dan juga saya mengharapkan bahawa prasarana-prasarana di sekitar Selangor ditambah baik. Selangor negeri kaya kan, jadi sepatutnya facilities tu bukanlah lebih teruk daripada bandar-bandar lain di sebab kita lagi ramai penduduk, lagi ramai freshie dekat saya selalu letak benchmark Selangor ni, dia kena jadi macam Singapore paling kurang lah. Singapore, Taiwan. Jangan banding Shah Alam dengan bandar dekat Pantai Timur ke apa, banding dengan bandar-bandar antarabangsa yang lain. Tapi jadi kita nampaklah anak muda seperti Sofia yang kiranya baru dah habis belajar dan baru memulakan pekerjaan. Jadi harapan dia kita nampak kat situ bagaimana polisi. Kalau kita nampak ni, it's all about policy making lah. Ni tugas wakil rakyat lah ni, Dewan tu lah, untuk kita membuat polisi untuk lebih banyakkan polisi yang boleh more beneficial. Untuk ini bukannya bias, tapi untuk membantu golongan muda di Selangor ni kan, tambah lagi yang baru bekerja dan sebagainya. Jadi bagaimana juga kita nampak Encik Faris ada punya idea. Saya punya pandangan ialah saya lebih kepada holistik punya ni lah, solution lah. Kan kita kena serahkan segala tanggungjawab ini kepada kerajaan. Kan. Jadi kalau pertama sekali tadi isu yang kita bincangkan, masalah utama anak muda adalah kuasa hidup.
Jadi mungkin boleh diselesaikan, kerajaan kena memberikan aras baru terutamanya kepada penjawat awam dahulu supaya dia jadi contoh kepada syarikat-syarikat swasta. Jadi penyelesaian tersebut adalah kena selesaikan soal gaji minimum di peringkat bandar. Mungkin ada certain insentif atau allowance yang patut diberikan kepada pekerja yang duduk di pusat bandar yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi. Keduanya adalah perumahan. Yang pertama adalah kos sara hidup. Kedua masalah adalah nak dapatkan rumah. Tadi YB cakap masalah kita adalah rumah supply pun tak ada. Jadi kerajaan ada tanggungjawab untuk tambah rumah. Jadi dan bukan sahaja tambah rumah dan turunkan harga rumah. Kerajaan mampu, kenapa nak jual harga yang menguntungkan developer? Itu saya cakap tadi. Kenapa nak jual juga harga yang mengikut kos tanah? Tak perlu. Sebab kerajaan ada power dan ada kekuatan. Kita ada kerajaan sepatutnya ada land banks yang boleh kita guna. Ya, kerajaan ada kekuatan kewangan. Even kalau terpaksa buat land acquisition, pembebalan tanah sekali pun, kerajaan ada kemampuan untuk beli tanah tersebut dan kita serap kos tanah tersebut. Sebab apa? Saya juga sekarang berniaga bekerja dalam bidang developer kan, dengan bersama developer. Kos raw material sama je, bandar ke di kampung luar bandar ke sama. Kos isu utama di bandar adalah tanah. Kenapa tak kerajaan tak mengambil tanggungjawab tersebut, serap kos harga tanah dan jual harga rumah mampu milik, dan akhirnya rakyat dapat beli rumah, ada gaji lebih, dapat hidup yang lebih selesa di bandar, seperti yang diimpikan. Jadi orang hijrah di bandar ni bukan hanya nak dapatkan gaji, nak dapat kehidupan yang lebih baik, yang lebih selesa. Dan Selangor sepatutnya menjadi contoh. Macam YB cakap, mengharapkan Selangor at least ada benchmark macam Singapura. YB, Selangor ni menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia. Inilah aras di Malaysia, semua nak jadi macam Selangor. Tetapi kita tengok dalam keadaan kerajaan hari ini, Menteri Besar hari ini, selepas dapat jadi Menteri Besar selepas Datuk Seri Azmin Ali, untunglah. Sebab apa? Dah dapat benda yang ada. Dia hanya meneruskan legasi Datuk Seri Azmin Ali. Tetapi tak ada nilai tambah pun dapat meningkatkan memberikan kelebihan kepada rakyat negeri Selangor. Sebab apa? Saya tak nampak lagi idea-idea baru yang YB Amuddin Syahri mampu buat dalam keadaan beliau menerogi kerajaan negeri Selangor. Inilah tanggungjawab anak muda ni, memberikan pandangan, memberikan tekanan. Jangan diam, jangan berdiam diri. Kena sampaikan kepada kerajaan bahawa kerajaan you should do this, you should do that. Kan? Tak boleh diam lah. Ini tanggungjawab kita sebagai anak muda. Jadi kalau kita anak muda tak memberikan teguran kepada mereka, mereka akan rasa mereka buat sedang dalam keadaan yang selesa dan keadaan yang mana betul lah apa yang aku buat kan. Kerajaan pun diam je, okey je, tak ada pun balon aku. Dia selesa lah. Jadi tanggungjawab YB sebagai pembangkang juga amat penting dalam Dewan untuk menegur. Saya nak tambah sedikit kalau sebut tadi kalau kita sebut hereditary lah daripada Datuk Seri Azmin. Saya sendiri menjaga Biro Kebajikan. Sebenarnya YB kalau kita cek balik sumbangan inisiatif kebajikan kerajaan negeri berbanding dengan dahulu, ibaratnya copy paste, dia lah copy paste, tolak lagi, makin kurang lagi. Jadi betul lah, saya setuju kalau kita katakan memang sekarang ni inilah masa untuk suara-suara anak muda ni untuk kita sama-sama lah kita ketengahkan, untuk kita bawa. Jadi ini tugas kita lah untuk kita bawa ke dalam, bawa, memberikan tekanan. Jadi YB saya tambah lah, anak muda hari ni kena bagi teguran yang sewajarnya. Kalau mereka mampu ubah dan mampu mengambil kita punya solusi, pandangan dan mencari solusi, Alhamdulillah. Tetapi kalau tak boleh, tanggungjawab juga diserahkan kepada anak muda melalui pilihan raya. Betul. Mana orang muda kena bertanding lah. Sama ada bertanding, mendampingi orang yang bertanding, memberikan pandangan, memberikan teguran kepada kerajaan sekarang. Jadi tanggungjawab anak muda sekarang besar, bukan hanya menerima apa keadaan seadanya. Kesian orang muda sekarang nak beli rumah lagi, nak gaji tak cukup, rumah tak ada, nak kahwin susah. Jadi terima kasih kepada saudara Faris, saudari Sofia. Kita di Selangor Unfiltered The Podcast, ini cubaan kita yang pertama untuk kita bawakan suara anda, orang Selangor. Di sini podcast ini seperti yang kita sebut tadi, no script, no spin, demi Selangor. Kita akan bincangkan dan bangkitkan isu-isu berkaitan dengan orang Selangor pada siri-siri podcast yang akan datang. Nurul? Kalau kita lihat kat sini memang semua tahulah Afif, kita ni negeri yang kaya. Jadi kalau kita nampak luahan, ni ada luahan-luahan anak muda ni, it's all about
kita masalah-masalah muda yang memang harus diberi perhatian. Boleh kerajaan dan juga oleh semualah. Jadi kalau kita nampak janganlah ni harapan dia anak muda ni, janganlah kita terus dijanjikan dengan janji-janji kosong, dengan janji-janji glamour je di Selangor ni. Jadi itulah. Jadi in short, orang muda, apa orang muda Selangor mahu, anda kena terlibat sama, suarakan pandangan anda, suarakan pendapat anda. Jadi boleh gunakan platform kami di Selangor Unfiltered, No Script, No Spin, Demi Selangor. Boleh hubungi kami di selangoranfiltered@gmail.com atau ikuti kami di social media kami, iaitu Selangor Unfiltered di TikTok, Facebook, Instagram dan juga YouTube untuk ikuti podcast kami. Jangan lupa nantikan siaran episod kami yang seterusnya untuk kita terus bincangkan dan membicarakan tentang negeri Selangor, rakyat Selangor dan Demi Selangor. Bersama saya, Dr. Afif dan juga Saudi Nurul, we sign off.